FM sentiasa ada untuk memberikan maklumat dan juga info terkini untuk anda. Baiklah, kita nak teruskan dengan analisis belanjawan 2026. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Khairul Arifin Muhammad Mundir, iaitu selaku pengarah penyelidikan ID Research Center. Assalamualaikum Encik Khairul. Waalaikumsalam. Ya, sihat alhamdulillah. Itulah kan kita kat sini mendengar tadi kan sama-sama belanjawan yang telah pun dibentangkan oleh Menteri Besar Selangor. Okey, baik juga selamat datang juga buat Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh selaku Timbalan Naib Kaunselor Universiti Selangor UNISEL. Okey, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Khabar semua Selangor FM dan semua pendengar. Ya, okey. Jadi itulah kita telah pun selesai mendengarkan pembentangan belanjawan 2026 yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Jadi tak lengkap lah kan bila lepas belanjawan ni kita nak dengarkan pandangan awal lah terhadap belanjawan 2026 yang baru dibentangkan. Mungkin boleh dimulakan oleh Encik Khairul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar di luar sana lah yang terdengar Jumaat Jam ni. Ya. Sedang mendengar betul kita lah. berbicara tentang belanjawan Selangor 2026. Pada pandangan saya yang baru dibentangkan oleh Yang Amat Datuk Menteri Besar tadi amat menarik kerana kali ini Selangor meletakkan Selangor juara rakyat sejahtera. Berbanding dengan tahun lepas Selangor Dynamic Citra Sempurna Malaysia Madani. Jadi ini menandakan satu aras yang cuba dibawa oleh Datuk Menteri Besar untuk Selangor lebih ke hadapan. Bila perkataan juara itu digunakan, ia memberikan satu konotasi bahawa di sini kerajaan negeri khususnya ingin membawa Selangor ini, kita sudah tahu bahawa Selangor ni adalah tunjang kepada negeri-negeri lain di Malaysia kerana kita di sini walaupun dalam keadaan dunia yang tidak menentu, kita berdepan dengan pelbagai isu-isu besar, tapi kita mempunyai rekod hasil yang sentiasa melepasi sasaran. Result kita mencecah 4.83 bilion dibentangkan tadi. Kemudian selain daripada itu, defisit kita terkawal, mampu ditampung. Jadi kita masuk ke 2026 ni dengan kedudukan kewangan yang paling kukuh. Untuk itu saya fikir dalam keadaan ketidakketentuan ekonomi global dan sebagainya, di sini menunjukkan bahawa belanjawan ini cuba meletakkan aras keyakinan, ada elemen ketahanan tadi, dan juga kejelasan hala tuju. Itu penting sebab belanjawan ini dia macam perancangan negeri. Kalau kita duduk dalam persatuan ke NGO ke sebagainya, kita ada perancangan tahunan. Itulah belanjawan. Jadi bagi rakyat Malaysia, kita melihat belanjawan itu apa sebenarnya yang kerajaan nak buat, apa yang perlu, bukan apa yang dinikmati saja, tetapi partisipasi masyarakat untuk menilai, membantu melihat apa tiga perkara utama yang kita nak imbang dalam belanjawan ini. Dia mengambil kira, iaitu pertama, pertumbuhan ekonomi, bagaimana nak dijana dengan lebih baik lagi. Kedua, perlindungan sosial. Perlindungan sosial inilah yang cuba dibuat untuk rakyat, apa yang diberi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah saya rasa banyak tadi ialah soal futuristik, iaitu pembangunan masa depan. Sebab ada program-program yang diumumkan oleh Datuk Menteri Besar tadi, seperti pemberian pendidikan dan sebagainya, itu meletakkan asas kepada pembangunan masa depan yang lebih mampan lah, menarik pelabur. Kita ada sebut tadi tentang isu tenaga nuklear, kita ada sebut tadi tentang pusat data, kita sebut tadi tentang pekerja berkebayaran tinggi. Ini untuk kita membina masa depan. Tapi dalam masa yang sama, belanjawan tadi tidak mengurangkan soal jaringan perlindungan sosial. Ini perlu, kerana kita perlu protect rakyat. Tidak mahu supaya negara kita kaya, kita makmur, tetapi golongan B40, golongan yang tak boleh cope dengan proses pembangunan yang perlu dibantu. Ini yang kita sebut jaringan perlindungan sosial, yang saya disebut dengan jelas tadi melalui pengumuman tentang bingkas, tawas, mama kerja, bantuan kesihatan mental, kesihatan awam. Ini satu perkara yang saya fikir konsisten. Apabila Selangor, negeri yang paling konsisten meletakkan kebajikan rakyat di tengah-tengah dasar pembangunan.
Itu yang menariknya kat sini. Betul. Jadi itu daripada Encik Khairul. Kita nak dengarkan juga pandangan daripada Prof kita. Baik, terima kasih Selangor FM dan juga Cik Ida dan tentunya semua pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Saya wakil Selangor lagi. Okey, yang pertama dari segi belanjawan ni, kita kena lihat juga yang pertamanya adalah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amruddin Syari ini adalah melalui pelbagai proses yang cukup mencabar sepanjang 7 tahun lebih ni, lebih kurang. Pertama melalui proses yang penukaran Menteri Besar, kemudian berlaku COVID dan ia memberi kesan yang cukup besar kepada Selangor sebagai sebuah negeri yang paling terkesan dan paling maju. Paling maju, betul. Dan kemudian untuk meneruskan gear seterusnya kepada untuk membangun semula Selangor pasca COVID dan dimulakan pula rancangan Selangor pertama. Dan bajet kali ini, belanjawan kali ini adalah merupakan kesinambungan itu dan kemudiannya meneruskan rancangan Selangor kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu lihat bahawa ini cerminan sebuah negara yang besar dan cuba melengkapkan belanjawan persekutuan yang dibentangkan sebelum ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX Dr. Seri Anwar Ibrahim. Dan ini adalah satu contoh bahawa Selangor perlu terus dan sangat sesuai dengan konsep Selangor Juara itu dan Rakyat Sejahtera itu, konsep seimbangnya, responsifnya dan paksi rakyatnya dengan beberapa elemen positif yang kita perlu lihat. Dia merupakan kesinambungan. Contohnya sebagai kita lihat adalah dia sebuah satu yang kita lihat sebagai sebuah negeri paling maju. Peningkatan perbelanjaan pembangunan ini tak dapat dielak. Dan apabila negeri itu maju, tentunya rakyatnya lebih hebat dia punya permintaan dan sebagainya. Itu yang pertama. Di mana infranya, dan kita juga berlaku banyak isu-isu besar, contohnya isu yang berkaitan dengan alam sekitar, banjir. Dan ini satu aspek yang telah diperkenalkan, yang telah diteruskan kesinambungan. Kita lihat bajet perbelanjaan tahun lepas. Dan 6 tekad ni melahirkan lebih 60 inisiatif. Ini yang kita cuba. Yang keduanya adalah penekanan itu. Penekanan dari sudut pandang penekanan sektor sosial dan pendidikan. 1/3 perbelanjaan pembangunan tertumpu kepada ini. Ini satu sejarah dalam negeri Selangor itu sendiri. Apabila sektor kesejahteraan rakyat terus terjamin, ditambah sektor-sektor sedia ada, dan ini ada satu keperluan untuk Selangor sebagai sebuah negeri maju membina modal insan yang akhirnya melahirkan satu yang berotak dan berwatak dalam kalangan komuniti besarnya. Yang tiganya, peduli rakyat terus diteruskan. Saya lihat banyak seperti disebut oleh Saudara Arifin tadi, yang mana setiap isu besar itu cuba ditangani dengan cukup mikro. Ini hasil sebenarnya tadbir urus, tata kelola dan juga libat urus yang telah dilaksanakan sepanjang proses membina bajet yang sedemikian besar dan sedemikian mikro itu. Bagi saya ini satu proses petanda tadbir urus moden yang ada stabilitinya, ada predictability-nya dan continuity itu. Sebab kita menuju ke arah negara maju dan kita menuju negeri yang akan mengangkat semula rancangan Selangor kedua. Kalau kita lihat sabda diteruskan dan terusnya ekonomi masa hadapan juga diteruskan. Transformasi digital, kecerdasan buatan, inovasi ekonomi, dan Selangor tentunya terus menjuarai isu ini. Dan yang paling penting juga saya melihat yang disebut oleh Yang Amat Menteri Besar adalah tentang masyarakat penyayang itu, yang lebih inklusif, lebih mesra rakyat, tanpa memberi penekanan yang rendah kepada pentadbir urus dan kecekapan sistem. Itu diteruskan. Kita lihat tadi kutipan cukainya, tata kelolanya, governornya dan sebagainya. Ini satu petanda bahawa asas fiskalnya kukuh, rancangan jangka masa panjangnya jelas, ketumaannya kepada rakyat diteruskan, komitmen kepada inovasi ekonomi masa depan terus diperkasa, dan tentunya tadbir urus yang semakin matang, nampaknya semakin lama semakin cemerlang. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua, terutama Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan tentunya semua yang terlibat, yang menghasilkan satu penerusan sebuah negeri yang menjuarai usaha ini. Itu Okey, baik. Kalau kita tengok belanjawan 2025, okey, dan juga belanjawan 2026 ini, adakah mencerminkan perubahan ketara? Kalau ada, dari segi aspek apa? Ya, kita lihat satu adalah
paling ketara saya melihat ke digital dan kehadapan. Walaupun sebelum ini ada, kita melihat kita telah menuju ke arah AI dan sebagainya. Itu satu proses yang cukup menarik hasil daripada dasar-dasar kesinambungan dan sebagainya. Yang kedua, saya melihat kepada isu sebelum ini Yang Amat Berhormat Belanjawan sebelum ni ada menyentuh tentang TVET. Tapi kali ini pelaksanaan tu terus diperkasa dan melihat kepada bagaimana melahirkan high-end TVET, bukan semata TVET yang biasa. Dan ini memerlukan penlibatan universiti-universiti yang ada di Selangor. Dan yang ketiga adalah apabila kita lihat elemen pendidikan sebagai contoh. Pendemokrasian pendidikan itu telah menjadi satu paksi besar, satu asas yang kita lihat melihat kepada aspek utama yang ditekankan oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui elemen-elemen yang kita lihat cukup banyak subsidi dan sebagainya. Walaupun sebelum ni ada, tetapi sebenarnya yang kita lihat adalah menyambung kesinambungan. Kalau di peringkat Kerajaan Persekutuan PTPTN, ini tidak pernah berlaku lagi sebelum ini di Negeri Selangor. Apabila 50% itu satu yang cukup menarik, yang juga cukup baru. Bila kita lihat kekangan utama anak-anak ini adalah rata-rata yang di Universiti Selangor. Sebagai contoh adalah B40, dan ini tentunya sangat membantu, dan ini satu yang baru bagi saya. Selain daripada aspek-aspek inovasi dan sebagainya, yang kita lihat menerusi perniagaan yang terbaru, kesawanan digital yang kita lihat keberkesanan yang semakin menarik adalah apabila menerusi MBI sebagai contoh disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar, PLATS, dan satu yang telah menjadi aspek penting dalam mengangkat keusahawanan biasa menengah, keusahawanan B40 yang untuk mengangkat mereka menjadi usahawan yang hebat. Ini satu yang kita nampak cukup besar dan cukup menarik, dan tentunya bila anak-anak ini dari segi yawasnya, PTRS yang telah diperkasa juga satu yang baru, yang menarik, dan kita lihat ini akan menjadi satu pemangkin untuk melahirkan generasi yang lebih besar dan juga lebih kehadapan untuk menyediakan anak-anak Selangor ni kepada sebuah negeri yang cukup maju dan mampu berhadapan dengan apa jua cabaran global dan juga apa juga cabaran yang berkaitan dengan kecekapan sistem dan juga tadbir urus dan sebagainya. Dan ini adalah satu paksi sebuah negeri yang bersedia untuk menjadi negeri maju. Ya. Okay. Kalau saya boleh tambah sikit, kita dapati bahawa nampak belanjawan kali ini adalah peralihan daripada belanjawan infrastruktur kepada belanjawan yang sedikit lebih kepada sosial. Saya tak pastilah, mungkin kita sekarang ni berada di ambang-ambang menghampiri pilihan raya dan sebagainya kan. Kita tahu bahawa bulan ini masuk pilihan raya Sabah. Betul. Kemudian kita tahu kerajaan juga hampir menghampiri kepada proses itu kan. Jadi mungkin itu. Tapi yang menariknya belanjawan struktur kepada belanjawan sosial ini, kita dapati sebab kalau 30% peruntukan pembangunan tu 360 juta mengarah kepada sektor sosial, itu tertinggi sebenarnya dalam sejarah Selangor. Kemudian banyak fokus pada pendidikan, kebajikan, kesihatan modal insan, psikososial dan perlindungan sosial. Kalau kita lihat tahun lepas, saya ingat banyak diisytiharkan tentang cukai-cukai, kenaikan cukai, PBT dan sebagainya. Malah ada yang bising juga, ya, pendengar-pendengar di sana kan. Jadi kita nampak hasil yang dipungut yang lepas itu boleh disalurkan akhirnya kepada peningkatan sosial yang disebut tadi. Malah kalau kita lihat peruntukan pendidikan antara yang tertinggi dalam sejarah, kerana daripada 55 juta kepada 136.2 juta, dan ada penambahan program-program baru seperti language discovery, tadi literasi kewangan, 3M, EPTRS diperkasa. Yang ini saya fikir adalah pelaburan kita pada modal insan. Ini penting saya rasa, sebab Selangor ini kita tidak dapat elak bahawa ia adalah central point state untuk mendidik, memekarkan rakyat bagi semua negeri. Sebab di Selangor ni lah sebenarnya pusat pendidikan, pusat IPT, pusat bagaimana mahasiswa memulakan kerjaya dan sebagainya. Dan sebahagian besar mereka setahun 2-3 tahun pengalaman dia balik ke negeri. Jadi ini
dia jadi sebagai catalyst kepada pembangunan-pembangunan di peringkat negara lain. Jadi pelaburan untuk modal insan ini satu perkara yang bermakna. Saya rasa bukan untuk Selangor, tetapi juga untuk negeri lain dan juga Malaysia. Termasuk juga untuk Sabah dan Sarawak. Sebab ramai anak-anak Sabah yang saya ada pengalaman Dr. Hamdan mengajar yang very good. Mereka datang daripada pendalaman, tapi bila dapat pendedahan belajar di Selangor, belajar di sini, dan dia dapat banyak kelebihannya. Dan satu lagi yang saya rasa agak menarik di sini adalah anjakan besar dalam reformasi tadbir urus. Ini saya fikir adalah satu perkara yang cukup penting. Sebab tanpa kita buat reformasi kepada tadbir urus, sebab tadbir urus ni core dia. Maknanya belanjawan kita ni supaya tidak ada ketirisan, supaya ia dapat dilaksanakan dengan lebih baik, dan impaknya tu besar dan meluas. Ia bermula daripada tadbir urus, the governance itu sendiri, daripada lubuknya, daripada kerajaan itu sendiri. Maka dengan itu amat menarik apabila disebut tentang RSTU, reformasi sistem penyampaian, indeks tadbir urus dah mula dibuat. Kemudian ada speed Selangor Rakyat, 24 jam untuk kelulusan buah suai rumah. Ini memberi ruang kepada supaya segera, kalau tidak ambil masa sebagainya. Reformasi lesen penjaja, iGate PBT, enterprise structure. Sebab saya fikir dalam banyak perbincangan apabila di peringkat persekutuan, Yang Amat Perdana Menteri menyebut bahawa kadang-kadang proses birokrasi ni yang terlalu banyak menyebabkan kita tidak efisien. Jadi dengan reformasi tadbir urus ini akan memberikan ruang besar kepada transformasi tadbir urus yang telah pun dimulai pada 2025, tetapi saya rasa dia jauh lebih agresif pada kali ini. Ini agak menarik lah untuk kita lihat. Di samping kita ada program-program baru seperti dia ada meliputi juga tentang agenda hijau. Kita ada jilid kedua SAGE, SAGE. Ekonomi kitaran, karbon Selangor, biodiversity. Yang ini saya pun penting. Sebab pelestarian pembangunan ini, kalau tidak dimulakan daripada Selangor, siapa lagi? Sebab sini ada banyak kilang, kita ada banyak industri, maka revolusi ataupun agenda hijau alam sekitar ni harus diperketatkan daripada Selangor. Dari segi dan ini harus bermula dengan pendidikan. Jadi saya fikir kalau kita nak bercakap soal biodiversity, program karbon Selangor, geopark sebagainya, dia harus bermula dengan pendidikan. Jadi sebab kerana kefahaman soal simple, membuang sampah, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah, halaman sebagainya, tak boleh hanya semata-mata kita sebut kerajaan, tetapi kita harus bermula daripada rakyat. Yang ini saya fikir satu perkara yang penting kerana pendidikan itu bermula dari diri kita yang duduk di Selangor ni sebagai contohnya. Okey, Cik Khairul tadi Cik Khairul ada bagi tahu mengenai kalau setiap pembentangan belanjawan ni ibarat macam kata perancangan kan. Perancangan setiap tahun lah apa kita nak buat untuk tahun depan ni. Tapi dalam setiap perancangan dan saya pasti dalam pembentangan belanjawan ni juga pastinya ada cabaran lah. Mungkin apakah cabaran utama yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan belanjawan 2026? Kita nak dengarkan juga pandangan daripada Encik Khairul dan juga Prof. Saya lihat bahawa dengan apabila belanjawan ini seolah-olah satu perancangan kerajaan negeri untuk melaksanakannya. Dan dalam ekosistem pembangunan negeri, dia perlu ada dua elemen utama. Satu, pembangunan yang bersifat fizikal, tetapi ianya perlulah diselarikan dengan kesejahteraan rakyat. Maksudnya kita nak damai ataupun sejahtera itu dalam konteks fizikal kita nampak baik, tapi kita nak bersama rakyat juga tidak tertekan, sejahtera mental dan juga emosi. Untuk itu dalam satu ekosistem pembangunan itu, dia tidak hanya semata-mata pada kerajaan, ia perlu kerjasama erat, kerjasama utuh semua pihak. Kita berbelanja dalam konteks negeri berdasarkan kemampuan keuangan yang ada. Alhamdulillah,
Selangor mempunyai limpahan kewangan yang baik kerana kita ada cukai yang tinggi, kita yang baik, kemudian kita ada proses pembangunan ekonomi tu rancak di Selangor. Dan sekarang ini pun kita telah berbincang soal the Greater Selangor. Jadi Selangor itu bukan hanya semata-mata di wilayah boundaries Selangor itu semata-mata, tetapi rahmat itu telah melempah kepada kawasan pinggiran seperti Nilai, Seremban, Perak dan meliputi Tanjung Malay dan sebagainya, ya. Malah zon pantai barat itu daripada Sepang itu menjurus terus sampai ke Melaka, ya. Boleh dia punya jajaran itu ada menikmati konsep pembangunan ini. Jadi apabila nak melaksanakan satu perbelanjawan, kita perlukan lihat kepada pertama sekali adalah kaki tangan awam yang harus efektif dan juga mempunyai elemen-elemen komitmen, tidak bekerja seperti biasa, menjalankan amanah dan tanggungjawab yang baik. Itu pastinya. Yang kedua adalah elemen implementation, iaitu implementasi, ya. Bagaimana apabila projek-projek nak dibawa ke bawah, ia dijalankan dengan penuh amanah. Itu penting, konsep amanah. Dan ini tidak semata-mata di peringkat kerajaan, tetapi juga sektor swasta yang harus memainkan peranan penting untuk membantu menjanakan ekosistem ini. Dan yang ketiga pastinya adalah rakyat di bawah sana untuk memberikan kerjasama, memberikan komitmen, malah menjadi rakyat yang sentiasa cakna. Kita tak mahu rakyat yang hanya menerima saja sebarang pembangunan tanpa ada rasa cakna untuk memberitahu apa yang dia hendak, apa yang terbaik untuk dia. Saya ambil contoh, ya. Apabila di peringkat Institut Darul Ihsan kita membuat kajian impak sosial. Sekarang ni dasar baru sekarang ni, apabila suatu projek pembangunan yang nak dibina, kita perlu ada kajian impak dari segi environment, dari segi alam sekitar, dan juga kajian sosial. Jadi sebab kita nak kaji apakah psikososial masyarakat tentang kajian impak ni tadi. Sejauh mana masyarakat menerima dan apa cadangan balas. Menariknya apabila nak membina rumah-rumah flat apa semua ni, antara yang mereka nak, Cik Arifin, kami nak hijau. Boleh duduk rumah yang apartmen tinggi, tapi hijaunya di mana? Jadi sektor swasta contohnya yang membangunkan industri player, jadi kena fikir bagaimana bangunan itu berserata 10-20 tingkat, tapi elemen pokok hijau boleh hidup dia dalam selang-seli bangunan tersebut. Ini antara yang rakyat dambakan. Tambah juga soal padang permainan, tempat bersosial di kalangan masyarakat, kawasan-kawasan yang kawasan penjaja sebagai contohnya dipermudahkan. Ini antara elemen-elemen yang harus ada, yang kita sebut sebagai ekonomi yang bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi ada nilai-nilai manusiawi. Ada nilai-nilai keperhatian kepada masyarakat di bawah. Jadi ini antara perkara yang saya fikir antara menjadi cabaran supaya janganlah belanjawan ini hanya dirasai ataupun menjadi kaya kepada golongan tertentu, tetapi tak ada ruang untuk kita di bawah. Jadi kena ada ruang untuk kita infak, kita turun ke bawah, membantu masyarakat, menjana balik ekonomi yang ekonomi ni kadang-kadang projek besar, tapi kita ada ekonomi yang dibangun secara makro di bawah. Itu ekonomi rakyat biasa melalui industri kecil yang boleh kita perkasakan. Okey, Prof, mungkin ada nak tambah? Baik, okey. Yang pertama saya melihat satu cabaran bila sebuah kerajaan negeri, antaranya adalah hasil itu. Dia terikat, hasilnya tak seperti kerajaan persekutuan. Cukainya hanya pada cukai tanah, cukai premium dan sebagainya. Itu cabaran besar, terutama sebuah negeri maju yang perlukan belanjanya besar. Itu Selangor. Satu yang perlu kita lihat adalah bagaimana untuk mempelbagaikan kutipan hasil dan sebagainya. Sebab hasil ni kita lihat akan turun pada rakyat juga. Sebab tu disebut tadi oleh Yang Amat Menteri Besar bagaimana untuk menghasilkan sistem untuk cukai yang tidak dapat dikutip sebagai contoh. Itu perlu untuk Selangor. Sebagai contoh, Selangor ini adalah sebuah negeri yang cukup maju yang perlukan
tambahan peruntukan dan sebagainya. Yang kedua adalah dalam kita melihat dari sudut pandang sosial untuk setiap kali kita ada belanjawan sebegini adalah kita perlu ada satu data yang tepat. Ya, data akurasi targetingnya kena tepat dan sebagainya supaya mereka yang menerima itulah mereka yang betul-betul penerima yang betul-betul telah disaring dan sebagainya. Sebab tu dalam aspek penerimaan bantuan dan sebagainya perlu ada cross verification supaya yang penerima itu, sebab kita nampak silang ramai yang menerima, satu keluarga boleh menerima banyak sebab kita tak ada satu sistem yang lengkap dan sempurna lagi. Contohnya penerima bantuan IKASih, sebab kita nampak bantuan itu banyak, cuma adakah sampai di peringkat akar umbi? Sebab itu kita perlukan sebagai contoh profiling community sebagai contoh. Yang ini sebagai saya rasa garis kemiskinan kita perlu kembali semula ikut daerah. Kita pernah lalu proses itu di Selangor. Daerah di Hulu Selangor, kiraan pendapatannya berbeza berbanding dengan daerah Petaling. Mereka yang pendapatan RM5,000 di Petaling tentunya tak sama bebannya dengan mereka di sebagai contoh dengan izin di Sabak Bernam sebagai contoh. Profiling itu. Tapi sudah ada usaha-usaha besar yang mana kita lihat proses untuk membangunkan pinggiran itu di Sabak Bernam sebagai contoh Sabda dan sebagainya. Ini akan meningkatkan pendapatan supaya tidak ada kebocoran bantuan kepada yang bukan sasaran. Kemudian dari sudut pandang kita perlu juga melihat kepada pemantauan, tracking dan sebagainya. Delivery system tu perlu lebih cepat, lebih laju, disebut tadi oleh saudara Arifin tadi. Perlu pantas, dan ini adalah satu yang kita lihat kerana sistem Selangor cukup unik. Kita tak boleh ada community oversight itu. Pemantauan komuniti itu penting. Ketua kampung, pegawai PBT, NGO, malah ke JKK, Imam Surau dan sebagainya. Jadi ini akan memberi peluang kerajaan negeri mendapat maklum balas terus daripada bottom, kita panggil bottom up lah. So bantuan ini akan sampai kepada sasaran dan sebagainya. Dan satu lagi mungkin kita perlu lihat juga dari segi keberkesanan program sebagai contoh. Program evaluation ya, improvement ya macam mana dan sebagainya. Dan ini adalah satu aspek penting untuk kita pastikan, sebab setiap kali belanjawan dia tak lama. Dia bukan 12 bulan sebenarnya kan. Dia ada proses tak lama, proses ini kemudiannya nak memproses bajet dan sebagainya, dan memproses peruntukan. Mesti ada ruang-ruang untuk kita dapatkan maklum balas dari lapangan. Dan ini akan beri kesan besar kepada bantuan dan sebagainya. Tapi bantuan itu perlu juga datang daripada hasil yang perlu dikutip. Dan ini cabaran besar sebuah negeri semaju Selangor. Dan kita ada ruang, tapi kita ada cabarannya. Dan tapi bagi pandangan saya secara peribadi, kerajaan negeri telah buat yang cukup baik, cukup tersusun dan sistemnya cukup baik. Cuma bagaimana kita nak mencari sasaran yang tepat, yang berkesan dan tentunya ada integritinya. Ini aspek utama yang kita boleh lihat, dan mungkin menuju ke rancangan Selangor kedua ini 2026, dia akan berjalan seiring dengan dasar dan juga belanjawan tahun ini yang menuju ke 2026. Dan ini aspek besar, terutama pendidikan, terutama aspek dalam, tanpa kita melupakan bahagian pembangunan digital, meneruskan cabaran-cabaran untuk kita melihat ke arah kehadapan pelaburannya dan sebagainya. Cuma kalau saya tambah sedikit, antara cabaran lain dalam sektor kita ni, dalam sektor ekonomi, kita lihat bahawa defisit belanjawan 2026 tu agak tinggi defisitnya dalam 430 juta. Jadi dan dibiayai melalui rizal hasil. Jadi di situ kalau pengurusan defisit yang sedemikian, kita perlu ada disiplin fiskal. Disiplin fiskal ni maksudnya harus ada disiplin dalam pengurusan. Itu saya sebut tadi, cabaran penting bagi penjawat awam, pelaksana projek, memastikan projek itu mengikut schedule dan sebagainya, sebab kita kena memastikan perbelanjaan mengurus tu tak melepasi threshold. Kalau tidak, dia akan ada masalah lah untuk akan datang. Sebab daripada apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar tadi, ada banyak projek-projek mega besar yang nampak sedang di saya fikir sedang di langkahnya sedang disusun untuk ke arah itu. Besar, dan kita faham bahawa keadaan sekarang ini ada perang dagang AS China, konflik Timur Tengah. Ini akan
turut akan menjadi bermasalah. Jadi oleh demikian kita perlu pastikan kita punya pembangunan tidak ada lebihan tanpa lebihan dari segi kos sebagainya. Cash flow harus dijaga untuk projek mega seperti Idris, SMG sebagainya tadi. Dan result tadi tu kena pastikan tidak jatuh ke paras yang membimbangkan. Ini perlukan review lah. Saya rasa sidang DUN tu penting untuk check and balance apa yang dibuat dalam konteks ini supaya kita ada kawalan berhemah untuk memastikan kita ada kutipan hasil nanti agak konsisten. Ini satu perkara yang cukup penting lah dalam nak memastikan projek-projek kebesar seperti yang disebut tadi tu mempunyai seperti Sukma 100 juta tu dari IC Design Park, Dana Semiconductor tadi 40 juta dark fiber network, itu besar projek-projek tu dan asasnya memang sesuai lah di Selangor. Dan untuk menjadi negara maju dan negeri yang kompeten maju, Selangor harus bercita-cita ke arah itu. Cuma cabaran yang kita bincang tadi adalah bagaimana kita perlu elakkan salah urus, pastikan transparent dari segi tender, audit yang berterusan, boleh meminimumkan kalau takut dah berlaku kepada kegagalan lah dalam projek-projek ini dilaksanakan. Ya. Okey Prof, Prof dan juga Encik Khairul, sebenarnya kita banyak sangat, sebenarnya kita banyak kan ulasan kan, saya sendiri pun tak puas sebab kita sama-sama di konti ini mendengar hampir orang kata 3 jam juga, 3 jam yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor kita. Tapi itulah kita dah berada di minit-minit terakhir kan, jadi dia muka sikit lah, seminit 2 minit macam tu kesimpulan lah, sikit lah kata-kata akhir. Saya tertarik sebenarnya, walaupun saya banyak tumpu pada pendidikan, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Sebenarnya bukan kerana pendidikan, tapi ketidaktentuan global itu. Bila disebut tentang risiko Kinder-Berger trap tu, tentunya Selangor ada satu cabaran besar, iaitu apabila tidak boleh lagi bergantung kepada ekonomi lama sebagai contoh. Tidak boleh kena adapt dan sebagainya. Itu satu cabaran besar dan sebenarnya dia terpalit juga dengan sistem pendidikan, kurikulum dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kesinambungan tu ada. Kalau disebut dari 948 projek pembangunan pelaburan itu dengan hasil tu besar tu, satu petanda yang hebat dan juga tumpuan-tumpuan besar tu dah ada. Dan dia perlu diterjemahkan dan rakyat Selangor perlu bersedia. Anak-anak muda bersedia. Saya rasa pendidikan cukup menarik sebab saya nampak passion yang amat besar pendidikan. Daripada bayi sampailah ke graduan. Dan ini kita nampak dari segi kerana bermula dengan satu sistem, tapi penggerakan pelaburan diseimbangkan dengan isu ini, dan ini akan menjadi satu yang cukup menarik jika Selangor move forward dan akan memperkasakan menerusi rancangan Selangor kedua itu. Dan proses ini sedang berlangsung dan perlu ada aspek itu, kesinambungan. Dan bagi saya yang dalam bidang pendidikan ni, kami pula ada satu amanah untuk menyediakan tenaga kerja itu ke arah itu, yang perlu move forward, yang tahu mau mengubah sikap dan sebagainya. Ini satu lagi. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku Pengarah Penyelidikan Idea Research Center, dan juga Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh selaku Timbalan Naib Kaunselor Universiti Selangor UDSEL. InsyaAllah selepas ini ada ruang dan peluang, mungkin kita boleh perbincangan tambahan. Kena tanya penerbit, tanya bos. Kan, sebab saya tak puas ni hari ni. Saya pun sebenarnya banyak nak tanya sebab orang yang tepat di depan saya ni kan. Sebab saya nak tanya sebab lagi-lagi part pendidikan tu dalam kepala saya ni banyak saya nak tanya, tapi tu tak apalah, insyaAllah ada rezeki lain. Sebab belanjawan ni bukan semata angka, tapi betul. Apa ianya boleh dimanfaatkan oleh rakyat, dan bagaimana rakyat perlu memahaminya dengan lebih baik. Kan? Okey, baik, terima kasih. InsyaAllah untuk anda jangan jangan tukar frekuensinya, terus dengarkan Selangor FM 100.9. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Apa saja yang kau minta, ku cuba tunaikan semua.